Duduk dalam kereta. Jangan keluar selagi Mami tak panggil, okey? Kenapa ni? Apa semua ni? Ini kerja you kan? Why? Salah ke? Abang, Mami kenapa? You yang agree kan nak jadikan Seri Madu you? Kalau you tak puas hati dengan I, jangan libatkan kawan baik I itu. Kawan baik I, Sufian. Okay, please calm down. Kau diam, jangan campur urusan aku dengan Sufian. Tapi tak baiklah kau marah-marah Sufian. Tapi kau nak apa? Marah kau ke? Ha? Kenapa kau dengar cakap dia? Dia paksa kau ke Seri? Taklah, Orchid, dengarlah dulu. Dengar apa? Aku anggap kau kawan baik aku. Aku dengar semua. Aku cerita semua soal aku kat kau. Tapi apa kau buatkan kau tikam dengan aku? Ha? Tak, Orchid, sekarang ni boleh tak kau jangan salah faham. Salah apa dia? Kau ingat aku bodoh ke? Kau nak cakap aku bodoh? Okay, faham aku bodoh. Bodoh kau! Okey! Ya, kau memang tak bodoh. Tapi masalahnya kau tak faham suami kau. Kau tak pernah hargai dia tau. Semua benda dia dah buat untuk kau, Kate. Berhenti kerja. Uruskan anak-anak kau. Uruskan kerja kau. Pemudahkan kerja kau, Kate. Sampai kau orang kata apa? Dia lelaki tak guna. Makan duit isteri. Dia diam. Kau tak sedar ke betapa besarnya pengorbanan suami kau? Semua benda dia dah buat untuk kau. Tapi apa kau buat? Kau curang Mikael. Okey. 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 Kau jangan gila. Kat. Aku nak kau keluar dari rumah aku. Dengan mak kau sekali. Aku tak menyesal tolong kau. Tapi aku takkan tolong kau lagi. Dah gila ke? Ha? Ini dah gila ke? Ha? You tengok apa yang you buat sekarang ni. You bagi anak you takut dengan you, tahu tak? Lisa, slow sikit susun kau boleh tak? Orang tengoklah malu. I tak kisah. Yang sekarang ni I kisah pasal video Seri tu. Boleh pula dia cakap yang sebenarnya Orchid sebelum ni pernah lamar saya sebagai madu dia. Patutnya kau lah I gelak sekali. Kau tahu tak? Kau sepatutnya kesiankan dia, bukan gelakkan dia. Orchid tu kawan baik kita tau. Nak kesian sebab apa? Sebab penyakit Ain. Boleh jadi. Syakira, you ni kelakar lah. Penyakit tu kan yang dia cari sendiri. Entah-entah, dia tu sebenarnya tak ikhlas pun nak tolong kawan dia. Yelah, nak cover isu rumah tangga dia kan. Oh wait, entah-entah kan? Sebenarnya dah kantoi curang. Sebab itulah dia lama best friend dia jadi madu, kan? Wait. Tanta, diorang drama je. Diorang tak ada masalah pun. Syakira, you boleh tak cakap benda logik sikit? Ha? Kalau drama macam isu rumah tangga ke apa benda tu kan, nak jadikan konten, seorang je influencer macam tu. Putra tu lah. Dah banyak kali Mikael call tu. Jawablah.
Kau tahu kan dia kalau tanya apa? Lepas tu kau nak cakap apa? Mungkin dia risaukan kau je tu. Bodoh kan aku. Tak hargai orang yang risaukan aku. Tapi hargai orang yang tikam belakang aku. Stoplah cakap macam tu. Fikir macam tu. Kau tu baik sebenarnya. Lepas tu kau nak aku fikir apa lagi? Hai, itu suami aku. Orang yang aku tinggal sekali. Orang yang aku percaya. Tuduh aku, burukkan aku, sebarkan video ceraikan aku. Lepas tu bersekongkol dengan kawan baik aku sendiri. Kawan baik aku yang aku percaya. Lepas tu apa? Apa lagi? So betul kau tak pernah offer dia jadi madu kau? Kenapa aku nak offer jadi madu? Siapa yang nak bermadu? Ha? Sekarang ni, followers kau tengah serang Sufian dengan Seri. Diorang tak percaya kau boleh terima dia semata-mata nak selamatkan rumah tangga kau. Jujur, memang ada masanya aku dengan Sufian ada bergaduh. Tak sama pendapat. Tapi tak adalah aku fikir sampai nak bercerai. Aku faham. Aku pun dah kahwin. Tak ada suami isteri yang tak pernah gaduh. Aku ingat lepas gaduh kita orang akan berbaik balik. Tapi Dari awal aku memang tak sedar hati dengan kawan kau tu. Okey. Aku tengok handphone kau jap. kenapa? Ni followers kau DM aku. Dia cakap kau dah tak ada. Kenapa aku tak log in ni? Kau deactivate ke? Tak. Habis tu? Jap. You nak apa lagi? I dah cakap dengan you kan, kita jumpa kat mahkamah je. Sufian, you buat apa dengan akaun I? Kenapa I tak log in? Akaun you? I yang buat akaun tu tau. Maksud you? I buat akaun tu guna email I. Jadi suka hati I nak buat apa dengan akaun tu. Sufian, you jangan melampau tau. Tu akaun kerja I. Sekarang I dah tak manage you lagi dah. Sufian! You yang mulakan game ni. I ikut game you je. Okey. Selama ni aku yang naikkan kau. Tapi kau tak pernah hargai aku. Followers kau kutuk aku pun kau tak backup aku. Selamat tinggal, okey? Pada alam ayah. I don't love you anymore. Awak kat sini rupanya. Kenapa? Tak ada apa-apa. Saja nak pastikan yang awak okey. Awak tak okey kan? Awak tak payahlah hiraukan apa yang dia cakap. Tak guna. Awak ada kawan yang sentiasa nak gunakan awak. Saya tengah fikir macam mana saya nak bagi tahu Mak. Kita kena keluar daripada rumah tu. Saya tengah fikir juga macam mana kita nak bayar bil dialisis Mak. Seri. Pandang saya, Seri. Awak jangan risau. Saya takkan biarkan awak hidup susah. Saya dah janji dengan mak awak. Saya serius. Tapi saya tak nak susahkan sesiapa lagi. Saya tak nak terhutang budi. Tak adalah. Saya yang patut terhutang budi dekat awak. Saya minta maaf. Sebab saya paksa awak rekod video tu.
awak. Jangan takut, okey? Saya sendiri yang akan bagi tahu awak. Cik Kail. I rasa you kena tengok ni. It's okay. Saya dah tengok dia datang sini tadi. Ada apa lagi ni? We have a problem. Problem apa? Akaun Orchid hilang. What? Macam mana boleh hilang? Sekarang ni, semua klien yang kerjasama dengan kita and Orchid dah start bertanya. Bukan pasal dia dengan suami dia, tapi pasal akaun dia. Macam mana Orchid nak buat kerja kalau media sosial dia hilang? Apa I nak jawab, Cik Kail? Okey, macam ni. You cakap dengan klien, I sendiri yang akan settlekan masalah ni. Apa-apa yang jadi, I tanggungjawab. Baik, Cik Kail. Hello, Ma. Macam ni ke cara you bersihkan nama company kita? Mama, please. Bagi Mikael masa dulu untuk settlekan masalah ni. Nak settlekan macam mana? Lepas satu timbul. You sedar tak? Perempuan tu banyak bagi you masalah. Tapi Mama, masalah ni bukan sebab Orchid seorang je. Okey, kalau bukan salah dia, salah siapa? Cakap kat Mama. Okey, macam ni. Bagi Mikael settlekan dulu masalah ni. Lepas ada apa-apa update, I bagi tahu you. Okey. Make sure you settlekan masalah ni. Ya? Settlekan betul-betul. Jangan sampai Mama pergi cari perempuan tu. Okey, Ma. Aku sepatutnya bawa anak aku pergi makan, pergi jalan-jalan. Sila merajuk dengan aku, kan? Kau tak bolehlah cakap macam tu. Nanti kau bolehlah bawa dia pergi makan. Sekarang ni, kau makan dulu. Kesihatan kau kena jaga juga. Aku nak naik bilik lah. Aku nak rehat sekejap. Ain tak salah. Memang I tahu you duduk kat sini, kan? Duduk dulu. You nak buat apa? Biar semua orang nampak kita, lepas tu orang cakap pasal kita macam tu. Please duduk dulu. Kita bincang. Kau jangan risau. Aku teman. You nak cakap apa, you cakap lah. Straight to the point. Kalau pasal kerja, you kena bagi masa sikit. Buat masa sekarang ni, I tak nak you risau. I dah cakap dengan klien pasal masalah you ni. Cuma, I nak you buat akaun baru. Untuk apa? Untuk kerja you nanti. Dengan akaun I tak ada followers, you nak kelak-kelakkan I ke apa? Orchid, you lupa ke you ni siapa? You ingat senang ke nak buat akaun baru lepas tu nak bagi orang percaya tu akaun I? Bukan senang tau. Buat apa you nak takut kalau you tak buat salah? Aku boleh tolong war-warkan pasal akaun baru kau. Followers kau kan ramai yang follow aku juga. Boleh bagi telefon you kat I? You nak buat apa? Nak buatkan akaun baru you lah. Bayar, boleh buat sendiri. I nak you buat akaun baru tu sekarang. Sebab I nak you tunjuk dekat Sufian yang you tak perlukan masa pun untuk bangkit. By the way, Orchid, I minta maaf. Kalau bukan sebab I, mungkin benda ni tak akan jadi sampai macam ni. Tak apa.
Benda dah jadi pun, lupakan je. So, I nak you buat akaun tu sekarang. Lepas dah siap tunjuk dekat I, and I nak you makan. Makcik janganlah marah dia. Bukan salah dia pun. Lagipun saya rasa ada baik makcik dengan Seri keluar daripada rumah ni. Saya risau nanti dia orang buruk-burukkan makcik pula. Busuk betul lah hati Orchid tu kan. Kalau betul dia tak ikhlas nak tolong, kenapa dia tolong sebelum ni? Makcik pernah tau cakap dekat Seri. Sebelum ni, lambat laun orang akan rasa terbeban. Tak macam Arman. Makcik kalau boleh jangan sebut nama Arman tu lagi. Tapi kan itu dah memang kenyataannya. Ya, saya... Bukan apa saya kesian dekat Seri tu. Dia baru je nak move on daripada Arman. Ni saya dah suruh Seri packkan barang-barang dia dengan barang-barang makcik. Besok, makcik datang duduk rumah saya dulu. Sementara saya cari rumah baru untuk makcik duduk rumah saya dulu, okey? Tapi mampu ke Seri nak bayar sewa rumah baru tu? Makcik ni pakal je sakit tau. Kalau tidak makcik dah kerja dah. Mana nak bayar bil dialisis lagi? Makcik jangan risau, saya akan uruskan semuanya. Makcik bertenang je. Saya tak nak makcik naik darah lagi. Lama mana? Kamu dengan Seri tu bukannya ada apa-apa hubungan pun. Makcik saya berjanji saya akan jaga makcik dengan Seri. Saya janji cuma makcik jangan marah-marah Seri. Betul ke kamu ni nak tolong Seri? Ya, Kamu tak akan ungkit? insyaAllah saya tak akan ungkit. Yalah. Makcik saya minta diri dulu. Sebab anak-anak saya kat rumah dengan akak. Takut diorang cari saya pula. Esok saya datang ambil makcik, okey? Yalah. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kenapa you diam? Sayang? You okey ke? Sayang, kenapa muka you macam tu? Itulah. I serabut lah. I tak nak you tengok muka I time macam ni. Sebab tu I tak nak video call dengan you. Sayang ni, kenapa? Bos you suruh buat apa lagi ni? Tak adalah, bukan sebab bos I. I okey je kalau nak stay 2-3 hari lagi kat Dubai ni. Tapi apa? Sayang, boleh tak you cakap biar penuh? actually duit dalam akaun I semua hilang. I kena scam tiba-tiba macam tu. Hah? Ya, duit tu dah lah I kumpul untuk kita kahwin. Macam yang janji dengan you. I nak majlis kita, I nak buat grand-grand yang you takkan lupakan tentang majlis kita. Tapi duit semua dah... Entahlah, baby. Habis tu, you langsung tak ada duit? Macam mana you kat sana? You makan apa, sayang? Soal makan ke apa semua ni, I tak kisah dah, baby. Masalahnya, yang paling utama ni, duit yang kumpul tu untuk kita kahwin, baby. Ada janji dengan you nak kahwin dengan you. Sayang, I pun nak kahwin sangat dengan you. I tak sanggup tahu kita lama-lama berjauhan macam ni. I'm so sorry, baby. Tak apalah. I faham kalau you tak boleh tunggu I untuk kali ni. Hey, jangan cakap macam tu. Cakap apa ni? Sayang, you tahu tak? I sayang you seorang je. Tapi dah tak ada apa-apa dah ni, baby. Tak apalah, I jual je lah kereta I tu, baby. I jual je lah apa yang I ada. No. Macam ni, I bank in duit kat you sikit. Cukup untuk you settle kerja you kat sana. Lepas tu you balik Malaysia, kita jumpa. Kita bincang. I tolong you. Kita teruskan juga plan kita untuk kahwin. Okey, sayang? Tapi, baby, I kan lelaki. Malulah kalau adik you tahu macam mana, baby. Sayang, ini antara kita berdua. Kita yang nak hidup bersama, kan? Bukan orang lain. Okay, baby. I'm so sorry, baby. Sorry sebab I susahkan you, baby. Okey, nanti I transfer kat you, I bagi tahu. Okey, sayang? I love you. I love you more. I miss you, baby. Take care, okay? Bye-bye. Yes! Yes!
Bodohnya perempuan. Lambat kau balik, Sofian? Kau hantar Seri balik ke kau keluar dengan dia? Aku pergi jumpa mak dia kejap tadi. Okey tu dah melampau. Kau kena hati-hati sikit dengan dia, Sofian. Tak pasal-pasal nanti kau pula yang kena halau keluar. Tak adanya dia berani nak halau aku keluar. Dia tak ada hak pun. Aku tahu ni semua harta kau. Tapi perempuan tu busuk hati. Kau tengok apa dia buat dekat Seri. Tak mustahil benda sama dia buat kat Seri, dia boleh buat kat kau. Kau kena cepat-cepat cari lawyer. Sebelum dia datang, tuntut harta hak sepencarian. Pak Long ada call kau? Banyak kali dia call aku tadi. Malas aku angkat. Aku dah tahu dah apa benda yang dia cakap buat serabut kepala aku. Dia nak dengar dia ceramah lah apalah. Aku ada benda nak bagi tahu kau. Apa dia? Aku nak kahwin. Alah, tak payahlah nak buat muka terkejut sangat. Macamlah aku tak layak nak kahwin. Zain pun perlukan bapak tau. Dengan siapa? Maknanya selama ni kau hantar Zain datang sini, lepak, main, suruh aku jaga kat rumah aku ni sebab kau keluar dengan lelaki lain. Kau bukan pergi kerja. Apa pula? Ada masa memang aku pergi kerja lah. Alah, nanti aku kenalkanlah kau dengan bakal abang ipar kau tu. Aku bagi tahu kau supaya kau standby. Kau kan aku punya wali. Kau kenal dengan siapa ni? Kenapa kau tak pernah cerita kat aku? Alah, nantilah aku bagi tahu. Zain pun tak pernah jumpa lagi. Macam manalah dengan kau ni? Zain tak pernah jumpa lagi, kau dah agree nak kahwin dengan dia. Habis dia ajak aku kahwin. Sampai bila kau nak tengok aku jadi janda? Hei, kau dengar tak? Aku cakap apa? Aku dengar. Nanti kalau kau nak bawa aku jumpa dia, tak pun kau nak ajak aku jumpa dia, kau bagi je tau. Hei, kau bilang macam tu je ni? Hei, ni, macam mana siapa pula yang nak pergi cuci? Kau ingat dia ada kaki nak masuk sinki cuci sendiri? Dah lah. Mika dah pesan kat kau jangan baca komen kan? Ni mesti assessment Sri. Dah lah. Tak payah baca lagi. Sekarang ni kau fokus je kat diri kau macam yang Mika dah cakap. Apa yang kau tak yakin lagi? Tak sampai 24 jam, dah 100,000 yang followkan kau. Tak, aku rasa itu bukan followers betul tu. Diorang mesti nak tahu apa yang kau cakap je. Sejak bila kau ada pemikiran macam ni? Dia bukan Okey yang aku kenal. Entahlah. Aku rasa macam aku nak stop lah jadi influencer. Habis tu, brand-brand yang kau dah deal tu macam mana? Kau nak bayar saman bila kau langgar kontrak. Memang sebelum ni Sufian manager kau. Tapi kau ada black and white ke nak buktikan kat mahkamah yang kau tak salah? Sekarang ni, kau bernasib baik tau. Mika itu tolong. Kalau tak, aku tak tahu berapa banyak penalti kau kena bayar. Aku yakin kau boleh. Aku akan support kau sampai kau boleh bangkit semula. Thank you. Ada untuk aku time-time susah macam ni. Dah, jangan sedih, okey? Sekarang ni kau nak ikut ke tak plan yang Mika cakap tu? Kak, Orchid dah sampai. Oh, hi, Orchid. Nice meeting you. I've been following you for quite some time. Nice to meet you too. I really appreciate the opportunity. We really like your personal brand
and how you connect with your brand. And bila Mr. Mikael nak offer you, kita sangat-sangat happy. Sebelum ni kita nak ambil you, tapi jadual you sentiasa pack. And finally you are here. Thank you so much for having me. I pun bangga sangat dapat kerja dengan brand tempatan macam ni. My pleasure. And come, let me brief you about our products. Cik duduk dekat sini dulu. Tak apa ke makcik duduk kat sini? Takut nanti menyusahkan kamu pula. Tak susah pun makcik. Sementara saya cari rumah baru untuk makcik dengan Seri, makcik duduk dulu sini, okey? Lagipun elok juga makcik duduk dekat sini. Tak adalah nanti keluar cerita saya berdua-duaan dengan Seri. Ayolah, terima kasihlah. Ni saya nak naik atas kejap, saya nak buat kerja. Nanti kalau makcik nak rehat, Seri akan bawa makcik masuk bilik. Yalah, dah kamu pergilah naik buat kerja. Nanti sebab makcik kamu tak buat kerja pula. Kejap lagi saya naik ya. Seri, Mak tak habis fikir lagi. Macam mana dia boleh sampai hati buat kamu macam tu? Padahal dia kan kawan baik kamu. Dah lah, Mak. Biarlah. Lagipun rumah tu memang rumah dia. Kita ni numpang je. Memanglah kita ni hidup menumpang kat rumah dia. Tapi dia tu tak ada hati perut ke? Bila ada masalah, macam tu je dia halau kamu. Mak dah agak dah. Dia memang tak ikhlas tolong kamu. Mak. Mungkin ada sebab Orchid dengan Sofian tu cerai. Tapi Sofian pilih kamu. Mak, janganlah cakap macam tu. Kita tak tahu apa Orchid rasa. Kita tak ada kat tempat dia, Mak. Kamu tak payahlah nak baik sangat. Tak payah nak backup dia. Sekarang Sofian dah janji dengan Mak. Dia nak jaga kamu dengan Mak. Mak harap kamu tak buat dekat Sofian macam mana yang kamu dah buat dekat Arman dulu. Kamu kena dengar cakap Sofian. Dahlah, pergi naik buat kerja. Mak, kalau nak apa-apa, Mak panggil Seri ya. I don't love you anymore. Awak? Saya ada contact a few distributor untuk ambil produk kita. Tapi bila diorang dengar brand kita, semua tak nak. Kenapa? Sebab apa yang tengah jadi sekarang ni ke? Tak. Sebab Mikael. Saya dah agak dah, mesti dia burukkan saya dekat semua orang. Saya sebenarnya dah buat research. Rupanya Mikael tu distributor terbesar. Distributor kecil semua bergantung kat dia. Sebab tu dia pelakar. Tak apa. Kalau dia tak nak kita, tak apa. Kita usaha dengan cara kita sendiri. Apa kata awak suruh je Kilang stokkan production eyeliner tu? Kenapa pula? Yelah, kos kan tinggi. Nak payah Kilang lagi. Lepas tu lip matte awak sebelum ni. Distributor yang payahkan dulu kan? Awak jangan risau. Saya tahu macam mana saya nak deal dengan Kilang. Saya takkan stop. Saya tak nak biarkan orang nampak yang kita ni macam kalah. Sebab rezeki kita bukan dekat tangan orang lain. Sini. Duduk sini. Saya nak awak shoot produk ni kejap. Ni bukan produk Orchid selalu review ke? Sekarang ni dah tak lagi dah. Saya dah cakap dengan klien untuk tukar kepada awak. Saya akan naikkan awak lebih daripada Orchid sekarang ni. Awak tahu tak yang Orchid ada akaun baru? Ya, saya tahu. Saya nampak. Saya tak kisah pun, lantak dia lah. Dia nak buat berapa juta akaun sekalipun, beribu-ribu sekalipun, saya tak kisah. Sebab saya tahu dia tak hebat pun bab-bab tu. Bagus. Kena buat kurang-kurang cantik. Bagus. Kena buat kurang-kurang cantik. Boleh buat
Wah, ambil dia nak belajar sikit kat sini. You buat apa kat sini? Tengok nampak lah. Saya datang sini sebab kerja. Saya dah jumpa dah PIC brand tu. So far, dia orang puas hati. Dan tak ada isu pun walaupun akonnya masih baru. Patutnya sekarang ni you nampak lagi yakin and strong. Sampai bila you nak duduk kat hotel tu? Saya rasa sekarang ni you need more privacy. Kalau you nak, I boleh sponsor you mana-mana rumah Eric LCC ataupun TRX. Senang you nak buat konten nanti. Tak apa, tak payah. I tak nak you jadi mangsa lagi sebab I. It's okay. I tak dapat tolong banyak pun. By the way, I dengar Sofian ada tarik job you bagi dekat Seri. Betul ke? You nak pergi mana ni? Jumpa Sofian lah. I nasihatkan you better you jangan pergi. Kalau nak nasihat I jangan pergi, buat apa you bagi tahu I? Sebab I nak you belajar menerima, okey? I kena belajar menerima. You tahu tak, setiap hari ada je benda yang dia buat untuk kenakan I. Dia memang tak nak tengok I bahagia. Kadang-kadang kebahagiaan ni tak semestinya kita memiliki. Tapi kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kenapa? Kenapa nak sangat jumpa kat sini? Sepatutnya jumpalah kat mahkamah. Kenapa tak okey ke kat sini? Duduk. Tak payahlah. I tahu mesti ada niat lainnya. You sebenarnya sengaja kan nak malukan I, ha? Kat mana letak kamera you? Kat mana? You record kan? Atau you sengaja nak bagi orang nampak? You yang tengah malukan diri you sendiri. Duduk. Cakap apa? Tak kenapa you make up tebal-tebal macam ni? Dengan lipstick merah. You nak try lelaki mana kat luar sana? Ke you tak sabar nak jadi janda hot? Kalau you panggil I, cakap sebenarnya ni, I tak interested lah. Surat daripada lawyer. I nak buat fast track. Habis macam mana dengan duit klien semua yang dah ambil? Diorang kerja I. Itu salah you. Punca daripada you. You yang langgar taklik. Tu duit I, Sufian. Itu gaji. Selama I tolong you pernah bayar gaji I? You tak pernah bayar gaji I kan? Sekarang ni semua klien nakkan Seri sebab Seri punya followers lagi banyak daripada you. You jangan jadi kedayus lah. Supaya je suami I pernah kenafkahkan I dengan anak. Tak pernah kan? Ha? Sekarang ni you cuba nak provoke I. Tu kunci rumah you. Seri dah keluar daripada rumah tu. Kita jumpa kat mahkamah. Okey. Tak sangka lah, Okey. Aku boleh jumpa kau lagi, Dan aku tak sangka jugalah apa yang kau buat kat aku sekarang jadi kat kau. Apa ni? Fast track ke? Itulah, aku dah cakap dah kat kau. Aku akan menyesal tolong perempuan tu. Dia ambil laki kau kan? Ha? Macam itulah aku kena dulu masa dia try aku. Daddy? Putri? Kenapa Putri tak tidur lagi ni? Aunty Seri mana? Aunty Seri kat bilik abang.
Ni kenapa ni? Nak Daddy teman tidur? Daddy, tak boleh ke Daddy dengan Mami berbaik? Putri tak nak jadi macam Zain. Jadi macam Zain? Jadi macam mana? Dia kan dah lama tak jumpa ayah dia. So nanti Putri dah tak boleh jumpa Mami ke? Putri. Siapa ajar Putri ni? Zain yang cakap. Tak adalah sayang. Semua benda tu tak betul. Putri tak boleh fikir macam tu. Ni Daddy nak minta maaf dekat Putri. Sebab Daddy dengan Mami tak boleh lagi nak duduk rumah ni sama-sama. Putri janganlah sedih. Putri tetap boleh jumpa Mami nanti. Dia ke? Ya. Takkanlah Daddy nak tipu Princess Daddy ni. Dah. Jom tidur. Daddy ada cerita best nak cerita kat Putri. Okey. Jom naik kat belakang Daddy. Cepat. Dah. Dah. Lagi kan? Ya, kalau Okey tak okey, Okey janji, Okey balik-balik duduk dengan mak dengan ayah. Ya. Okey, doakan Okey tau. Assalamualaikum. Hello? Hari ni ke? You okay? I okay? I dah ready. Ready sangat dari apa yang I sangka. I teman you? Tak payah, I teman I. Lagipun I takut kalau ada media kat sana. Baik. Kalau ada apa-apa boleh call I. I tahu you kuat. Thanks. You're welcome. Okay. Tanpa berfikir sakit hati di depan. Aku dah agak dah ada kata sama-sama. Kau kejam, tak pernah mahu mempertimbangkanku sebagai cintamu. Welcome to the Duda era. Dalam rumah ni aku janda, Seri janda, engkau pula duda. Lupa, Mak Seri pun janda juga kan? Dah boleh buat kelab dah. Jom. Aku ada masak sedap untuk kau, untuk raikan kau jadi duda hari ni. Jomlah, kita makan sekali ya, Seri? Aku punyalah bersyukur kau dah lepas daripada azab perempuan tu. Lepas ni bila kau makan, mesti kau lupakan perempuan tu.